saintis menemukan penemuan yang mengejutkan pada otak orang yang hafal Quran. Saya baru sahaja tengok video daripada Tuan Haziq Ajar di mana dia menerangkan tentang penemuan saintis tentang otak orang yang menghafal Quran. Dalam kajian saintis tu memang dia buat perbezaan di antara otak orang yang biasa dan otak orang yang hafal Quran. Dan perbezaan itu sangat ketara dan juga dia bukan sahaja perbezaan dalaman tapi daripada sudut fizikal otak tersebut. Dan dalam satu laporan di London ada satu exam the knowledge namanya untuk orang yang bawa black cab, teksi hitam. Mereka perlu menghafal banyaklah jalan, 25,000 jalan dan banyak benda yang kena hafal dan akhirnya menduduki exam. Dan calon-calon ini ada perubahan pada otak mereka dalam bahagian memori mereka. Bayangkan itu baru 25,000 jalan dan sebagainya. Bayangkan orang yang menghafal Quran 70,000 lebih perkataan menghafalnya satu Quran. Apa perubahan pada otak dia? Sebab itu jangan rasa sia-sia menghafal Quran dan rasalah bangga, dan memang terbukti orang yang hafal Quran ni Allah mudahkan dalam pelajaran-pelajarannya yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.